Perjalanan kali kedua ke Syam ketika usia Rasulullah SAW mencapai 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam. Ini kerana Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah adalah seorang saudagar yang mempunyai kemuliaan dan harta. Dia menyerahkan hartanya kepada lelaki tertentu untuk diperniagakan secara mudarabah dan keuntungannya dibahagikan kepada di antara mereka. Apabila Khadijah mendengar berita mengenai sifat amanah dan berkata benar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga baginda digelar Al-Amin oleh kaumnya, dia menawarkan hartanya kepada baginda untuk diniagakan di negeri Syam. Dia menawarkan pembahagian keuntungan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Perjalanan baginda ditemani oleh Maisarah, orang suruhan Khadijah. Kedua-duanya melakukan jual beli dan mendapat keuntungan yang besar. Dalam musafir yang dilakukan ini, banyak keberkatan yang berlaku pada diri Rasulullah. Ini menjadikan Maisarah menyayangi baginda, berkahwin dengan Khadijah. Apabila Rasulullah SAW pulang ke Mekah dan Khadijah mendapati perniagaannya mendapat keuntungan yang besar, dia tertarik dengan Al-Amin SAW. Dia mengutuskan utusan untuk